Hai semua, hari ini saya dan rakan ingin bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Amma bersama Rama-Rama. Antara watak dalam cerita ialah ibu, Amma dan juga Rama-Rama sebagai Luna. Ibu, Amma bosanlah duduk rumah. Oh, Amma bosan ke? Jom kita pergi ke tempat yang menarik. Yeay, jom ibu. Wah, cantiknya tempat ini, ibu. Kita nak buat apa dekat sini? Hari ini kita nak buat penerokaan. Cuba Amma lihat di sekeliling Amma ada apa. Amma nampak rama-rama yang berterbangan di hadapan ini. Betul, di sini banyak rama-rama yang cantik. Amma nak tahu tentang rama-rama? Ibu boleh ceritakan. Nak, ibu. Kalau Amma nak tahu, kitaran hidup rama-rama ada 4. Wah, ada 4. Ya, kitaran rama-rama bermula dari telur, ulat beluncas, kepompong dan rama-rama. Oh, baru Amma tahu yang itu adalah kitaran rama-rama. Ya, betul Amma. Mari Ibu ceritakan pula proses terjadinya rama-rama. Kitaran hidup rama-rama yang pertama ialah telur. Kitaran hidup rama-rama bermula apabila rama-rama dewasa bertelur di atas daun. Telur-telur ini sangat kecil dan akan menetas selepas beberapa hari. Kitaran yang kedua pula ialah ulat beluncas. Apabila telur menetas, keluarlah ulat. Ulat belum ada sayap dan badannya kecil. Setiap hari, ulat akan makan daun dengan banyak supaya badannya semakin membesar. Seterusnya ialah kepompong. Selepas ulat menjadi besar, ia akan berhenti makan dan membentuk kepompong. Ia akan berehat dan badannya berubah menjadi rama-rama. Air sekali rama-rama. Apabila sudah matang, kepompong akan terbuka dan keluarlah rama-rama yang cantik. Rama-rama ini akan terbang mulakan hidup yang baru. Amma sekarang sudah faham tentang proses terjadinya rama-rama? Amma sudah faham, ibu. Ibu, boleh ke Amma nak jalan-jalan di sekitar sini? Boleh Amma, berhati-hati ya. Ada rama-rama lah. Cantiknya rama-rama ini. Amma nak namakan rama-rama ini Luna lah. Dari ulat jadi kepompong, tidur nyenyak dalam kelongsong. Cukup masa kelongsong pecah, pom pom, jadilah rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata, hisap madu di pohon bunga. Sungguh cantik aneka warna, tapi sayang hidup tak lama. Pengajarannya, kanak-kanak dapat belajar menerokai alam sekitar di sekelilingnya serta boleh menimba ilmu baharu melalui pemerhatian mereka. Sesi pertanyaan soalan. Apakah nama rama-rama yang diberikan oleh Amma di dalam cerita tadi? Jawapannya ialah Luna. Seterusnya, berapakah kitaran hidup rama-rama? Nyatakan. Jawapannya 4, iaitu telur, ulat beluncas, kepompong dan rama-rama.